Ada apa di sejadah? Oh, dah beli hak solid tu. Tak itu kan? Anak-anak tu mana kita bukan ada sujud ke dia. Jadi ala kuliah jangan ada dalam benda-benda terlibat gitu. Bahkan ngaji bab sejadah tu sendiri hanya harus je sujud atas sejadah dah hafaran itu. Pada asal dia mas maya tak ada hafaran. Dengan siapa setengah sahabat mesti panah Allah, panah dahi. Itu yang menyebabkan timbul hitam-hitam dahi itu sujud atas tanah ya panah. Itu kan? Lepas tu boleh ke tak kita nak sembahyang atas hafaran? Boleh. Gitu. Boleh. Boleh tu kita ada sembahyang atas hafaran. Lepas tu hafaran ulama bincang pula. Apa kata kalau hafaran tu ada warna-warni apa dia hias-hiasan. Jika tak melalai tak ada apa. Kalau melalai tak boleh, tak elok lah. Bukan tak boleh mana tak sah tu tidak. Apalagi ada pula lama solid gitu. Apa dia beliau solidnya? Ada pula sejadah solid. Itulah pendek tu pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah.